Setiap pagi lepas subuh ataupun sebelum subuh, terlupalah lepas subuh, bila-bilalah asal awal pagi ibu-ibu sekalian, amalkan zikir Allah ya barik. Ba alif ra ya hamzah. Barik. Allah ya barik. Maksudnya ini nama Allah Asmaul Husna ni, ya barik ni. Ya barik maksud dia Allah yang maha mengurus, Allah yang maha mentadbir, Allah yang maha mengatur. Ulang 40 kali. Allahumma tu depan je, lepas tu ya barik, 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 ya barik. Sampai 40 kali kita tutup dengan doa, ya Allah, aku serahkan hidupku, anak-anakku, suamiku dan seluruh kehidupanku untuk diaturkan olehmu ya Allah, untuk diuruskan olehmu ya Allah. Kita buat penyerahan tu pagi-pagi hari ya Allah. Lepas tu bukan kita duduk diam tunggu semua diuruskan, tidak. Kita lepas tu apa yang berlaku ibu-ibu sekalian, kalau kita buat setiap pagi macam tu, kita buat penyerahan, Allah akan bersama dengan kita setiap saat. Percaya ke tak percaya, tolong buat, amalkan setiap pagi, nanti baru terkejut dengan hasil dia.